Nampak gaya ni bukan seekor tapi 2 ekor. Allah. Tak guna imam semalam tu. Sama juga tak boleh pakai. Demam habis kawan saya kat rumah tu. Haji lah ni recommend. Salah Haji. Mana saya tahu. Orang kata dia pandai, orang recommend. Saya panggil lah. Sebab itulah kita kena cari yang betul-betul mampu nak lawan dengan hantu ni. Bukan sebarang orang yang boleh lawan. Saya kenal satu orang, Abuya. Dia memang pandai. Nampak gaya ni bukan seekor tapi 2 ekor. 2 ekor Buya. Allah. Kan saya dah cakap seekor kecil, seekor lagi besar. Betul Buya. Saya nampak. Mana imam semalam tu? Kamu settlekan yang kecil tu. Yang besar biar saya settlekan. Yang kecil tu Buya, kacang je tu. Aduh. Lari. Beginilah keadaan bangunan kita, seram dan suram. Alhamdulillah, pada 3 episod yang lalu, kita telah mengumpul sebanyak RM25,231.23. Namun, untuk fasa terakhir kita memerlukan RM680,000. Jom, infak dan wakaf. Tekan link di bio.